Pergi order Grab Express. Nak pick up dia dekat je, dalam 500 meter je. Lepas tu fare dalam RM7.70. Tak jauh sangat, dalam 5-6 kilo kot. Biasa RM7 ni dalam 6 kilo lebih, macam tu lah. So aku pun baru lepas solat ni, solat Zuhur. On Alhamdulillah dapat rezeki Grab Express. So jom kita pergi pick up order dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai. Allahu Akbar. Bismillah. Sini 30G ya? Which ingredient? Saya tak tahu kos. Ha. Ada Grab eh? Sini which ingredient eh? Betul alamat? Sebelah tu itu. Oh sebelah. Di kedai ni warna pink ni. Warna pink? Ha. Oh. Nombor ni tak ada. Okey, sini kedainya. Grab. Nelly Azman. Ni yang merah ni? Oh, duduk ni. Okey, baik. Ambil gambar dulu. Okey. Complete pick up. Okey. Marilah kita menghantar order ini. Panas betul hari ni. Cabaran menjadi rider. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai dalam 6.9 km. Okay, let's go. Nombor 10, 6, 8. Okay, rumah yang akhir ni, nombor 10. Nelly Azman. Hantar barang. Okey. Dia nak parking kat luar dulu kot. Oh, kereta tak nak keluar. Okey. Gambar pula. Ni gambar je Jap. Okey lah. Terima kasih. Video ke bang? Ha? Video ke? Buat TikTok. Okey. Dia tanya aku buat konten ke? Yalah, aku buat konten TikTok ni lah. Okay, jom kita cari order seterusnya. Aku punya ID Grab ni, kalau dekat Shah Alam ni agak-agak slow juga. Dia tak kuat lah dia punya ID. Aku biasa kalau main Damansara, KL okey, Selayang okey, Sungai Buloh okey. Kalau aku main dekat area Shah Alam ni, berat sikit lah aku punya ID Grab ni. So, aku kena cari-cari sikit lah. Kena jalan-jalan lah. Okay, jom kita tengok ada order lagi ke tak. Order Express lagi. Dari ni, depan ni Sienna Plastik. Kita pergi hantar kat mana ni? Pergi hantar Alam Prima Apartment, RM9.20. Okay, boleh lah, jom kita pergi pick up. Sampai dah kedai plastik CNR tu. Cuma dia pin dekat cerita coklat. Okey, cerita coklat sebelah dia. Dia pin kat sini. Alright. Grab. Syafiqah. Alah, nama dia siapa Ala Prima. Cuma Prima eh? Something Prima je cakap. Sekejap, tadi dia ada chat tadi. Yes, itu. Kod Ain. Ain Syafiqah. Tak tahu dia tulis Ain je. Kena siap dia seorang je Grab kan. Habis tu hantar ke Alam Prima. Betul. Okey, betul lah. Okey. Oh, sikit je. Sekejap, ambil gambar. Okey, baik. Hati-hati ni ikat 2 kali. Ha? Ikat 2 kali. Okey, baik. Okey, sama.
Oh yen. Okey dah, jom kita pergi hantar. Sampailah. Call customer jap. Nombor rumah dia tak bagi dah. Tukar ke rumah jap. Hello. Hello cik. Hello. Nombor rumah apa tadi? Saya tak perasan tadi. Dah hilang cek tu. Hello. Hello. Nombor rumah. Nombor rumah A210. A210 Okey baik. Tingkat 2 tingkat 2. Okey, saya kat bawah ni. Okey. Okey baik. Okey. Okey, A210. Tadi chat tu hilang. So tak nampak dia punya nombor. Aku malas nak cari dekat chat tu. Kita call je customer, senang. A210. Keluar lift tengok dia ada tulis blok A, blok B, kan senang. Kalau semua rumah apartment ataupun rumah yang style macam ni kan, buat macam tu, senang nak cari. Kat sini pun ada tunjuk contoh. Senang kita nak tengok nombor rumah dia. Kalau tidak, jenuh mencari. A28, A211. So ni A210 kat sini lah. Oh, tak ada line dah dalam ni. Oh, jadi kuning. Okey, kita dah sampai dah. Assalamualaikum. Cik Ain ke? Okey. Okey, terima kasih. Sama. Alright. Bagus pengurusan dekat sini. Dia bagi nombor rumah, senang kita nak tengok sama ada kiri atau kanan. Tak ada menyusahkan rider. Harap management tempat lain pun buat macam ni. So kita proceed untuk cari order yang seterusnya. Okay, dapat order seterusnya Grab Mart RM7.90. Oh, dekat je. Dekat sahaja. Dekat area sini juga. Mana kedainya? Dia tulis sini 30 meter je. Okey, lepas tu hantar dia kat mana? Hantar dekat PKNS Resident Akbar. So jomlah kita pick up. Tapi sebelum tu tengok apa dia punya order. Order detail. Mana order detail? Okey, dia order apa ni? Macam pom-pom tu benda ni. Tak apalah, nantaklah dia order apa pun. Kita pergi ambil lah. Ni kedainya dekat je. Arrive. Grab Mart. Grab number bang. Grab number 622F. Oh, ni saja. Okey. Terima kasih. Kita ambil gambar dulu. Oh, tak payah ambil gambar. Oh, Grab Mart tak payah ambil gambar. Pick up saja. Jomlah kita pergi hantar ni. 7 kilo. Dapat RM7.90. Oh, bawa bunga segar ni. Okeylah, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita dah sampai. Jomlah kita hantar bunga. Harap-harap elok lagi. Nasib baik elok lagi. Risau juga jalan bergegar-gegar kan. Nasib baik bunga elok lagi. Okay. Oh, ada lift kat sini. Tempat boleh naik senang. Kita tak gaduh. Aku tak ada hal hantar naik atas pun. Nombor 5. Ada setengah rider dia tak nak naik atas. Aku tak ada halnya. Alright. Kita dah sampai rumah dia. Dia suruh letak depan pintu je. So kita letak je lah. Okay. Kita letak situ je lah. Arrive. Deliver order. Alright. Deliver. Alhamdulillah. Settle. Kita hantar. So jom kita pergi makan cendol pula. Tadi aku dah nampak kedai yang biasa aku makan cendol depan Masjid 16 tu masih ada. So kita pergi makan cendol. Lama gila tak makan cendol kat sini. Oi. Asalnya dekat 10 tahun aku tak makan kat sini. Tadi kebetulan ada hantar dekat apartment tu. Jatuh batu. So singgahlah makan kat sini. Motor mana?
lama. Lama gila tak makan. Okey. Lama tak makan sini. Kat 10 tahun dah. Okey, terima kasih. Ui, lama tak kena rojak dan cendol kat sini. Dekat 10 tahun dah. Okey. Pulang balik ni. Bang, ni talam ah. Okey. Lama tak kena cendol dia ni. Jom kita rasa cendol dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Nanti kau naik motor. Naik motor dengan mama. Jadi kita kena rojak pula. Wah, Akbar. Tadi tengah hari tak makan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pintu belakang boleh buka siang sampai pukul 5. Orang awam boleh. Alhamdulillah lega tempat makan. Okey, aku makan dulu . Ada lagi Grab Express. Oh, hari ni aku dapat 3 ke 4 Grab Express. Banyak betul. Memang layan Grab Express je hari ni. Okey, jom kita pergi ambil. Tempat dia bawa je ni. Nak ambil order sampai ke dalam. Ada ke rumah ni? Tapi ikut maps ni ada. Tahu betul letak ni. Di dalam ni. Aku ingatkan salah tempat. Okey. Pick up. Ini dia nak drop parcel ni. Alright, jom kita pergi hantar. Risau kat tempat ni, ingatkan tak ada. Rupanya ada. Rupanya wujud tempatnya, walaupun masuk dalam hutan. Yalah, jom kita pergi hantar. Kita nak masuk Central ICT, bawa motor ni, Grab ni, buat delivery ni. Aku kena hantar dekat MBE delivery. Tak tahulah kat mana parking dia. Punya parking. Berpusing-pusing aku cari parking tadi. Tapi tak apalah. Dah sampai, okey lah. Aduh, hai. Tak pernah sampai kat ni. Central ICT punya parking tercari-cari lah. Lepas tu nak kena menapak pula dalam ni. Aduh, mak ai. Dah ni nak kena menapak pula. Tapi kan kalau style aku, kalau masuk dekat shopping mall, aku akan tengok dekat atas-atas tu, kat nama tu, dia ada tulis lot tau, LG berapa-berapa. So cari je dia punya, pergi macam 23, 24, 25. okey tu mailbox MBE tu. So itu aku punya cara lah, nak cari nombor kedai kalau kita tak tahu mana arah kedai dia. So kita pun dah sampai dah. Kita cuma drop parcel ni. Nak drop parcel sini je. Okay, correct sequence delivered. Okay, settle. RM6.60. Boleh lah. So kita dapat next order. Pet Lover Central ICT LG 05. Pet Lover LG 05. Jom kita cari dulu. Dekat je. Dekat depan ni je. Mana? Kalau ikut Endo Maps ni dekat je. Pet Lover. Kat mana Indo Map ni kalau ikut aku jalan ni dekat dah. LG 22. LG 22. Ni LG 22. Tapi ni bukan Pet Lover Center ni. Ni dah tukar kedai lain dah ni. Aduh, mak. Barangan hiasan dalaman. Aduh. Grab ni dia tak update ke map ni? Cari dulu lah. Alamak. Kedai dia not in service pula. Call dia.
Kalau ikutkan ni lah Aduh, aku dah cancel lah sebab aku tak jumpa kedai dia. Grab Indo Map ni bawa betul lah tempat dia, tapi bila aku sampai kedai lain, so aku cancel. Then aku dapat order baru TGI Friday. Ada 2 order. Satu lagi ayam kepuk artisan, hantar ke area Kapar ni. 2 order ni RM14.50. Jom lah kita ambil dulu TGI Friday. Baik, tak jauh, dah sampai dah TGI Friday ni. Alright, dalam $254. Yeah, thank you. Okay, lepas tu kita ambil ayam gepuk artisan pula, second order. Let's go. Ada ayam gepuk kat sini dekat stesen 7 ni. Macam-macam jenis ayam gepuk. Senang niaga. Jelah kita pergi ambil second order untuk second group order ni. Double order ni. Harap-harap dah siap lah. Aduh. Nombor 861. Ni 861. Ni 861 dengan air. Kita tengok order dia betul tak. Dia order set crispy bee ada 2, air 1. So 2 1. Okey, ngam. Baru boleh kita pick up. Takut salah nanti. Collect order. Alright. Marilah kita menghantarnya. RM14.50 untuk 2 order. Bolehlah pergi ke Kapar ni. Daripada stesen 7 pergi ke Kapar. Kita dah sampai dah deliver order yang pertama ni. So kita pergi ke next order lah. Order yang kedua tadi. Aduh, lebih kurang berapa lagi? 2.5 km lagi, 7 minit. Okay, next order punya kita dah sampai 104. Lepas ni stop lah, pergi cari masjid solat asar dulu. Aduh, penatnya hari ni. Hello, 104. Tak ada orang ke? Oh, ada. Ada orangnya. Thank you. Ambil gambar. Grab ni. Okay dah, settle. Kita pergi cari masjid dulu solat asar.